Kalau anda semua perasan, kebanyakannya tablet hari ini lebih kurang sama je. Skrin besar, letak keyboard, tambah stylus. Lepas tu claim boleh gantikan laptop. Tapi Honor Magic Pad 4 ni dia berbeza sikit. Ini merupakan tablet pertama yang datang dengan Android dan juga Linux dalam satu peranti. Dan yang lagi menarik, dia juga boleh jalankan AI agent sendiri terus daripada tablet ni. Dahsyat gila. Jadi, persoalannya, adakah ini sekadar gimmick marketing atau memang sesuatu yang boleh ubah cara kita bekerja menggunakan tablet? Masa mula-mula Honor perkenalkan Honor Magic Pad 4 ni, benda pertama yang tarik perhatian aku bukanlah pada display, bukanlah pada chip dia yang power ataupun pada design dia, tapi pada dia punya Linux. Ya, Linux ada dalam tablet Honor Magic Pad 4 ni lah. Biasanya kalau kita guna tablet Android, kita cuma dapat pengalaman Android yang biasa. Contohnya macam buka aplikasi, tengok video, edit sikit-sikit, buat kerja ringan. Ibarat macam kita buat benda yang dalam smartphone tapi versi yang lebih besar sikit lah. Tablet kan. Tapi dekat Magic Pad 4 ni, Honor letak satu fungsi yang dipanggil Linux Labs. Maksudnya dalam satu tablet ni ada dua sistem operasi yang jalan serentak. Kalau kita nak guna kita punya tugasan harian tu, boleh gunakan sistem operasi Android dan kita boleh ubah sistem operasi lain which is Linux ni untuk buat kerja yang lebih serius. Apa yang penting, Linux dalam Honor Magic Pad 4 ni bukanlah sejenis simulasi, bukanlah jenis emulator. Ini adalah Linux yang sebenar. Dia ada file system, ada terminal, ada package manager. Jadi kalau anda adalah seorang developer, adalah seorang programmer ataupun IT student, mungkin anda akan happy lah dengan kehadiran Linux dalam Honor Magic Pad 4 ni sebab korang boleh explore macam-macam menggunakan tablet ni terus daripada tablet ni. Dan lagi menariknya, dia punya sistem operasi tu jalan secara berasingan lah. Contohnya Android lain dan juga Linux pun jalan dengan sistem operasi yang berbeza. So kita boleh guna dua sistem operasi ni dalam satu tablet ni je. Sebagai contoh, kita boleh layan Netflix dekat Android sambil Linux berjalan dekat background. Itu memang padu gila. Dan dekat sini jugalah datang satu lagi fungsi yang Honor banyak tekankan, iaitu dia punya AI agent. Sekarang ni ramai guna ChatGPT, kita tanya soalan, dia jawab, settle. Esok dia dah lupa dah. Tapi AI agent ni konsep dia lain sikit lah. Sebagai contoh, kita hire seorang pekerja dan kita bagi dia SOP lah untuk bekerja. So dia boleh buat kerja tanpa kita suruh. And benda tu berlaku pada AI agent. Macam aku punya niche, macam aku punya kerja ni yang macam korang tengok ni adalah lebih kepada sampaikan maklumat untuk gadget, untuk phone yang terkini. So apa aku buat? Aku cron satu job untuk AI agent ni and connect dia dengan aku punya Telegram. So dia jadi macam satu AI chatbot lah. And setiap hari dia akan update news, update gadget yang terkini, apa isu semasa tentang smartphone dan sebagainya. Which is benda ni sangat memudahkanlah untuk aku punya tugasan harian lah, untuk aku punya kerja. Kalau style lama, kita akan buka media sosial, kita akan buka news. Kat situ dah take time sebab kalau kita buka media sosial, bukan tag je kita nampak, tapi macam-macam lagi lah yang buatkan kita leka dan sebagainya. Jadi macam aku sendiri, aku buat dua timing lah untuk dia auto update dekat Telegram. Satu pukul 10 pagi dan dua pukul 1 petang. Jadi dia akan auto update untuk masuk dekat Telegram untuk update apa isu terkini lah tentang smartphone. So dengan adanya AI agent ni, dia memang sangat membantu aku punya tugasan harian lah, lebih cepat. So bangun je, aku check je dekat dia punya chat tu, dekat AI agent pada tablet ni, dia boleh terus update lah apa yang terbaru, apa yang terkini. Itu memang sangat membantu untuk aku punya tugasan harian. Dan apa yang menariknya, sebelum ni benda macam ni biasanya perlukan server yang sendiri ataupun cloud server yang kena bayar setiap bulan, which is kena subscribe. Tapi pada Honor Magic Pad 4 ni, tablet ni sendiri boleh jadikan server tersebut. So kita dah tak perlu nak bayar, tak perlu nak ada extra money lah untuk dapatkan server untuk buat kerja-kerja yang macam ni. Jadi kalau anda memang nak mulakan explore untuk dunia AI agent ataupun automasi, ini antara peranti yang paling mudah lah, antara peranti yang paling tepat
untuk anda mulakan. Selain Linux, Honor juga cuba untuk jadikan Honor Magic Pad 4 ni lebih dekat dengan pengalaman menggunakan laptop. Sebab kalau kita connect je dengan keyboard, dia terus pergi kepada PC mode. Dan pengalaman dia memang lebih dekat kepada desktop. Kita boleh buka banyak window serentak, resize ikut suka, drag and drop file, gunakan shortcut keyboard macam Ctrl+C, Ctrl+V untuk copy paste. Even nak sambung ke monitor luar pun boleh juga. Dan apa yang aku suka secara personal, keyboard serta stylus dia memang terus diberi dalam kotak. And dia punya material sangatlah premium. Even dia punya stylus, dia punya pencil ni sangat responsif untuk kita melukis, untuk kita drawing. Memang smooth gila. Dan kau tengok dia punya keyboard ni menggunakan sambungan magnetik dan juga trackpad dia pun agak besar. Jadi untuk kerja macam membalas email, edit dokumen, buat presentation ataupun untuk tugasan harian biasa macam balas WhatsApp semua tu, pengalaman dia memang lebih selesa lah berbanding tablet yang lain. Lepas tu ada satu fungsi yang aku rasa akan ramai orang suka, terutamanya untuk pekerja, pejabat, admin ataupun untuk student, iaitu dia punya AI Memo. Bayangkan kalau korang tengah dalam meeting yang panjang, biasalah kadang-kadang kita terlepas poin penting. AI Memo ni boleh transcribe perbualan secara masa yang nyata, secara live. Dia boleh kenal pasti speaker yang bercakap, dan selepas meeting habis, dia boleh terus hasilkan meeting minutes lengkap bersama mind map secara automatik. Kalau tiba-tiba bos korang tanya apa yang diorang bincangkan dalam meeting tadi tu, jangan panik, jangan menggelabah, terus tanya AI Memo ni, dia boleh bagi jawapan. Dari segi hardware pula memang tak mengecewakan. Magic Pad 4 ni hadir dengan skrin OLED 12.3 inci yang beresolusi 3K. Refresh rate dia pula sampai 165Hz. Jadi kalau kita nak scrolling, dia punya animation dan juga penggunaan harian tu memang terasa sangat smooth, terasa sangat lancar. Brightness pula sehingga 2400 nits. Maksudnya kalau guna dekat luar rumah atau bawah cahaya matahari yang terang pun, dia punya display ni masih lagi jelas. Untuk performance pula, dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 5 dan chip inilah yang membolehkan Android dan juga Linux berjalan serentak tanpa masalah. Ditambah pula dengan sistem penyunjukan yang besar. Jadi untuk multitasking ataupun penggunaan yang berat, tablet ni memang direkalah untuk buat benda-benda yang macam ni lah. Even kalau kita nak lanjan dia main game yang berat pun, tablet ni boleh berikan performance yang lancar. Snapdragon 8 Gen 5 kot, memang perform gila. Untuk design dia agak mengagumkan jugalah. Dia punya ketebalan ni hanya 4.8mm sahaja. Yup, lebih nipis daripada kebanyakan tablet premium yang ada dalam pasaran sekarang ni. Dan walaupun nipis macam ni, dia masih datang dengan bateri sebesar 10,100 mAh serta pengecasan yang sangat pantas lah, 66W. Jadi kesimpulan dia, Honor Magic Pad 4 ni bukanlah try hard untuk jadi sebagai laptop. Untuk apa jadi laptop? Kalau nak laptop, baik pergi beli laptop, tak payah pergi beli tablet. Tapi apa yang ditawarkan ni memang ada ciri-ciri seperti laptop. Contohnya, dia punya sistem operasi Linux tu. Tak ada weh, ini antara one of yang ada, tablet Android yang ada Linux dalam tablet yang menawarkan sistem operasi Linux tu. So, kalau kita nak buat tugasan yang ringan, macam kita buat dekat tablet Android biasa, tengok Netflix, buat kerja-kerja ringan kan, boleh gunakan dia punya sistem operasi Android. Tapi kalau nak kerja yang lebih teknikal, kerja yang lebih mendalam, boleh gunakan dia punya sistem operasi Linux. Semua tu memang smooth gila kalau kita nak ubah dia punya sistem operasi. Itu yang hebatnya pada Honor Magic Pad 4 kali ni. Tambahan pula dia ada AI Agent, dia ada AI Memo, PC Mode dan juga spesifikasi flagship yang Honor bagi pada tablet ni memang gempak gila lah. Honor Magic Pad 4 ni memang antara tablet paling unik yang pernah aku tengok lah pada tahun 2026 ni. Jadi kalau anda semua rasa yang tablet ni semua sama je, mungkin boleh consider lah untuk cuba apa yang ada pada Honor Magic Pad 4 ni. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.